Borak kacip. So sekarang kita bersama dengan Mungkin tahun ni pakai baju Melayu ataupun baju kurung. last year baju kurung, so this year baju Melayu lah. Oh pernah pakai baju kurung? Warna apa tahun ni? Tak decide lagi. Tapi mungkin warna kuning ataupun warna pink. Tapi pakai baju hitam. Tak boleh lah nak tunjuk awal-awal. Tunjuk pasal raya lah. Dengar cerita power bagi pick up line. Sebenarnya kau nak tahu kan, aku paling fail buat bagi pick up line. Aku punya pick up line sama je daripada dulu sampai sekarang. Pakai satu tu sampai habis lah. Sampai mampus lah. Ada apa-apa ke dengan Kaslina? Hai, dengan Kaslina. Ada lah sebab kita orang baru lepas berlakon kan. Habis tu apa tu? Kita kan baru habis berlakon, baru menang. So menang apa? award lah, Gempak Most Wanted. Tu bukan yang drift ke? Kan? Most Gempak- Wanted tu drift lah. Gempak Most Wanted drift. Most Wanted tu drift. Itu lah tu. Yang tu lah kita menang. Hati-hati juga, takut tumpah benda tu. Apa yang tumpah? Kuah. Tak, kuah tu tak apa, lembu tu dah minum dah. Kambing tu macam mana? Semalam kan dah sampai dah dia. Takkan tak fikir perasaan orang. Orang tu macam mana perasaan dia? Biarkanlah dia. Tapi jatuh nanti. Kalau dia jatuh, tak apa. Dia jangan masuk pinggan. Cawan macam mana pula? Pasu tu pasu. Pecah nanti. Selalu kalau pasu siapa yang marah? Ayam. Busuk selalu orang mandi lah. Busuk macam mulut awak. No. Checkmate. Checkmate. Kalau nak jumpa Melki nanti kat mana? Jumpa saya dekat Vogue Raya Fest.